Assalamualaikum dan salam sejahtera. Orang peniaga yang terlibat dengan permintaan untuk kawasan Lombong di Sabah telah datang jumpa saya. Bukan saya jemput, tapi dia datang. Dan dia datang untuk memberi kepada saya bukti-bukti bahawa rasuah berlaku di Sabah waktu ini. Dan dia melibatkan kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Bahkan dia sebut nama Anwar Ibrahim pun bahawa terlibat yang memberi arahan supaya digunakan duit untuk mendapat sokongan. Jadi kita dengar kononnya kerajaan Malaysia ni anti rasuah, tetapi ternampak mengikut Albert Tay yang memberi kepada saya dokumen-dokumen, banyak dokumen yang jelas merekod cakapan-cakapan orang tertentu yang menentukan bahawa di Sabah banyak duit digunakan oleh orang yang mewakili kerajaan untuk mempengaruhi sokongan kepada kerajaan. Inilah kerajaan yang bercakap berkenaan dengan anti rasuah. Dan seperti biasa, cakap lain, buat lain. Kata anti rasuah, tapi mereka lah yang terlibat dengan rasuah mengikut Albert Tay.